Malaysia, macam-macam ada. Tapi, pernah tak kita terfikir adakah lauk pauk kegemaran yang kita makan hari-hari tu sebenarnya secara senyap-senyap tengah sabotaj kesihatan kita? Terutamanya bila umur dah makin meningkat. Jadi hari ni, jom kita jadi detektif Kita ni kan memang cukup bangga dengan makanan kita di Malaysia. Macam-macam ada. Tapi, pernah tak kita terfikir adakah lauk pauk kegemaran yang kita makan hari-hari tu sebenarnya secara senyap-senyap tengah sabotaj kesihatan kita? Terutamanya bila umur dah makin meningkat. Jadi hari ni, jom kita jadi detektif makanan. Inilah persoalan utama dia. Misi kita hari ini bukanlah nak takut-takutkan sesiapa tak, tapi lebih kepada nak menyiasat apa sebenarnya yang tersembunyi dalam pinggan kita tu, dan kita akan bongkar 5 suspek utama yang selalu sangat dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Okey, jom kita mulakan siasatan. Kenapa isu ni penting sangat, terutamanya sekarang? Sebabnya mudah je. Badan kita dah tak sama macam umur 20-an dulu kan? Bila umur dah masuk 50 tahun dan ke atas, ada banyak perubahan biologi besar yang berlaku di belakang tabir. Okey, ada 3 perubahan kritikal yang berlaku. Pertama, badan kita ni, dia jadi macam lebih sayang pada garam. Jadi garam lebih senang melekat dan simpan air. Kedua, buah pinggang kita, penapis utama badan, dah mula perlahan sikit. Dah tak cekap dulu nak buang garam yang berlebihan. Dan yang ketiga, salur darah kita. Bayangkan dulu anjal macam hos getah, sekarang dia dah mula mengeras. Macam pipe PVC yang dah lama. Bila pipe tu keras, automatik tekanan kat dalam tu pun naik. Okey, dah faham kan tempat kejadian jenayah tu macam mana? Sekarang, jom kita kenal pasti suspek pertama kita. Yang ni memang penuh dengan kenangan. Sesuatu yang sangat kuat dari segi emosi tapi sebenarnya agak mencabar untuk biologi badan kita. Ya, suspeknya ialah ikan masin, telur masin dan sayur jeruk. Ini semua bukan sekadar makanan biasa. Ini comfort food kita. Makanan yang mengingatkan kita pada masakan mak kat kampung. Tapi masalahnya, badan kita tak kenal nostalgia. Badan kita cuma kenal satu benda je, natrium. Dan macam inilah cara dia berfungsi. Bayangkan, salur darah kita ni macam hos air kat taman. Kalau normal, air mengalir lancar je. Tapi, bila garam dalam badan kita berlebihan, dia akan tarik lebih banyak air masuk ke dalam hos tu. Saiz hos masih sama, tapi isi padu air kat dalam tu dah jadi lebih banyak. Apa jadi? Tekanan jadi sangat tinggi dan jantung kita terpaksa kerja lebih keras nak pump semua cecair ekstra tu. Kesian jantung. Okey, selesai suspek pertama. Jom kita beralih kepada suspek kedua yang ni selalunya jadi penyelamat kita bila tengah sibuk atau malam-malam lapar. Tapi bahayanya bukan pada tempat yang kita selalu sangka. Suspek kita yang seterusnya ialah mi segera. Ramai orang risau pasal lilin pada mi itulah. Pengawet lah. Tapi sebenarnya, penjenayah sebenar yang paling licik ada dalam bungkusan kecil yang kita semua suka tu. Ya, paket perencah dia. Ini adalah satu salah faham yang sangat-sangat biasa. Ramai yang buat macam ni. Kononnya nak kurangkan karbohidrat, nak rasa lebih sihat, jadi buang mi separuh. Tapi sebenarnya, fokus kita dah lari jauh dari sasaran sebenar. Jadi, inilah hakikatnya. Satu paket perencah kecil tu je, terutamanya yang jenis sup, boleh mengandungi lebih separuh daripada jumlah garam yang kita perlukan untuk satu hari. Ini bukti yang jelas, tekanan darah boleh naik walaupun makanan tu tak rasa masin sangat pun kat lidah kita. Seterusnya, kita akan kelompokkan 2 suspek sekaligus. Sebab apa? Sebab DNA diorang ni sama. Dua-dua datang dari kemudahan moden, tapi datang sekali dengan kos kesihatan yang tersembunyi. Suspek ketiga, yang ini memang jiwa dalam masakan kita. Kari, rendang, masak lemak cili aki. Betul tak? Tanpa kuah-kuah ni rasa tak lengkap jamuan kita. Tapi, kuah-kuah inilah yang membawa beban yang sangat berat kepada jantung kita. Dia ni macam ancaman 3 serangkai. Pertama, santan. Dia menyumbang lemak tepu yang boleh buat salur darah kita jadi sempit. Kedua, garam. Macam yang kita dah bincang tadi, dia tarik air dan naikkan tekanan. Dan ketiga, minyak. Terutamanya yang dah diguna banyak kali, dia cuma tambah kalori kosong dan boleh merosakkan salur darah kita lagi. Seterusnya, penyelamat ibu bapa yang sibuk. Nugget, sosis dan kentang goreng. Cepat, mudah, anak-anak pun suka. Tapi, di sebalik kemudahan tu, ada 2 masalah besar yang tersembunyi. Pertama, makanan macam ni sangat tinggi dengan garam tersembunyi dan lemak tak sihat. Itu kita dah tahu. Tapi yang kedua, dan ini sama pentingnya, ia sangat kosong dari segi nutrien. Maksudnya macam ni,
Perut kita rasa kenyang, tapi sel-sel badan kita sebenarnya tengah menjerit kelaparan sebab tak dapat zat yang sepatutnya. Memang satu pakej yang sangat merugikan. Okey, kita dah sampai ke suspek terakhir. Dan yang ni mungkin satu kejutan atau plot twist untuk ramai orang. Kita dah asyik bincang pasal garam, pasal masin kan? Tapi suspek kelima ni datangnya dari sumber yang manis. Mesti ramai yang tengah garu kepala sekarang. Gula? Bukan ke gula tu untuk kencing manis? Macam mana pula dia boleh ada kaitan dengan tekanan darah? Inilah penemuan yang paling boleh buka mata kita semua. Gula ni, dia macam subahat dalam jenayah ni. Dia bukan yang tekan picu senapang tu. Tak. Tapi, dialah yang pandu kereta untuk penjenayah utama, iaitu si garam, melarikan diri. Dia tolong bagi kerja jahat garam tu jadi lebih berkesan. Ada 3 cara utama dia buat kerja ni. Pertama, kalori daripada minuman manis senang sangat buat berat badan kita naik. Kedua, gula yang tinggi boleh merosakkan penapis-penapis halus dalam buah pinggang kita. Jadi, keupayaan badan nak kawal cecair pun terganggu. Dan ketiga, ia menyebabkan keradangan yang buat salur darah kita jadi lebih keras dan kurang anjal. Sama macam kesan garam tadi. Okey, kita dah bongkar ke 5 suspek. Mungkin ada yang tengah rasa, habislah, apa lagi aku boleh makan ni? Relax, jangan panik. Tujuan pendedahan ni bukan untuk cipta ketakutan, tapi untuk bagi kesedaran. Sekarang, jom kita beralih kepada bahagian paling penting, pelan tindakan yang praktikal. Petikan ni penting sangat untuk kita ingat. Perubahan ni bukan pasal paksaan atau seksa diri. Tak, kuncinya adalah untuk mulakan langkah-langkah kecil yang bijak yang kita boleh buat secara konsisten. Jadi, ini 4 langkah bijak yang kita semua boleh mula amalkan. Pertama, kurangkan kuah. Anggap kuah tu sebagai perisa, bukan hidangan utama. Cedok sikit je. Kedua, biasakan diri untuk rasa makanan dulu sebelum tambah apa-apa. Hentikan tabiat automatik capai botol kicap atau sos tu. Ketiga, kurangkan makanan proses. Bila kita masak sendiri kat rumah, kita ada kawalan penuh. Dan yang terakhir, paling asas tapi paling power, jadikan air kosong minuman utama anda. Jadi inilah poin utamanya. Tekanan darah tinggi ni bukanlah disebabkan satu hidangan besar semalam. Ia adalah hasil daripada beribu-ribu pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Dan berita baiknya, ia juga boleh diubah dengan tabiat-tabiat kecil yang baru. Kesedaran adalah langkah pertama. Sebelum kita akhiri, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Daripada kita asyik fokus pada apa yang perlu dibuang, apa yang tak boleh makan, apa kata kita tukar cara fikir kita? Cuba fikirkan. Apakah satu tabiat kecil yang sihat yang boleh anda tambah dalam hidup anda bermula esok yang boleh bagi impak besar pada kesihatan jantung anda?